Saya cari Abang Sam buat cermin mata. Lepas tu dia ajak kami makan bersama di belakang kedainya. Inilah dia Bangkok Street yang terletak di Platinum Walk, KL. Sempena Festival Songklang, mereka buat pesta makan Thai. Tapi pesta main-main air tak ada ke? Sometimes di antara Abang Sam suruh wajib order. Ini betul-betul sebiji macam makan di Thailand. Cucuk-cucuk 6 pelawan, paling outstanding sosnya. Cuba sekali, rasanya terus check-in dalam diri rasa saya buat selama-lamanya. Terus dalam kenangan. Aloy, mak. Abang Sam sampai je terus order satu lagi somtam mangga. Dia kata ini memang wajib setiap kali dia ke sini. Nah, tengok cara dia makan, dah tahu ni pro level. Yummy. Cucuk-cucuk tom yum noodle. Alamak, sedap ke ni? So far, apa yang Abang Sam recommended semuanya top notch. Miang cucuk songkrang. Apa-apa yang miang, kami memang suka. Tapi kalau miang ini, semua orang pasti suka. It was so good. Pelabau, ikan sakap bakar arang. Iping kata very fresh, sedap, terus bagi thumbs up. Perut dah kenyang, masuk untuk layan dessert. Ini dessert favourite saya setiap kali saya pergi Thailand. Nam Neng Sai dan juga Ramit. Bagi saya, sedap. Membawa balik kenangan manis makan di Thailand bersama girlfriend dulu-dulu. Overall, bagi kami, rasa street food sini adalah paling dekat dengan di Thailand.